I percaya ramai juga yang macam I. Bila kita solat, kita cenderung untuk pilih baca suratul As sebab satu, surah tu pendek dan senang nak diingat. I baru faham makna suratul As ni pada umur I sekarang, and I think I nak share dengan semua orang. Setiap kali majlis ilmu, kita akan tutup dengan tasbih kafarah dan juga suratul As. Rasanya kenapa? Kalau betul-betul kita tadabbur suratul As ni, lepas ni confirm kita tak akan baca surah ni dengan sambil lewa dah. So ayat pertama, auzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wal asr. Demi masa. Pada zaman sebelum adanya jam, orang Arab dia kenal waktu tu melalui cahaya matahari dengan warna langit. Dia bahagikan waktu ni kepada 10 masa. So dia ada fajar, subuh, syuruk, duha, hajirah, zuhur, asar, al-ishi, maghrib dengan isyak. Dan asar ni adalah waktu ketujuh dalam 10 waktu tu tadi. So secara details dia, Allah sebenarnya bersumpah dengan saki baki masa kita yang tak banyak. Waktu yang menunjukkan hari dah nak habis. Waktu asar, tak lama lagi nak isyak. Isyak tu kita boleh bagikan contoh sebagai waktu kematian kita. Dan kawan-kawan, kalau ayat tu menunjukkan ayat qasam, iaitu Allah bersumpah, kita kena ambil berat. Ayat kedua suratul As, sesungguhnya manusia itu dalam kerugian. Allah ingatkan kita untuk jangan lalai sebab kita rasa kita ada banyak masa, sedangkan tidak. Dan syaitan pun dia ada taktik dia. Syaitan suka gunakan delay taktik. Nantilah taubat, nantilah buat baik. Sedangkan kita sendiri tak tahu, kita ni sempat tak tua. Hidup kita ni pendek sahaja. Maksud ayat ketiga, kecuali orang-orang yang beriman, beramal soleh dan berpesan-pesan dengan kebenaran serta berpesan-pesan dengan sabar. Nak selamat dari kerugian ni ada 4 benda. Pertama, iman, amal soleh, saling ingatkan dengan kebenaran dan saling ingatkan dengan sabar. Dan sabar tu kawan-kawan bukan sabar dengan ujian saja. Sabar ni ada beberapa jenis. Sabar dalam taat kepada Allah, sabar dalam tinggalkan larangan, and of course sabar dengan menghadapi ujian yang Allah bagi dekat dalam hidup kita. So kalau kita buat 4 benda ni, kita berpegang kepada 4 benda ni, insya-Allah kita bukan orang yang rugi. Allah dah ingatkan dah dalam suratul As. Walaupun surah ni adalah surah yang pendek, peringatan yang Allah nak sampaikan dekat kita sangat-sangat besar. Bila Allah bersumpah dengan sesuatu perkara, mesti ada sebab. Dan selalunya mesej yang datang selepas itu adalah satu mesej yang sangat penting dan kita kena ambil berat. So, lepas ni kawan-kawan, kita pilih surah ni untuk baca dalam solat. Bukan kita pilih sebab surah ni pendek. Tapi sebab kita nak ingat yang masa kita tak banyak dan kita tak nak jadi hamba Allah yang rugi.